Windmill, windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all, live on your stride. Is. Lah, baru dah sekejap takkan nak berhenti dah. Aku tak boleh lah. Kau sambung lah sendiri. Aku nak balik. Sabarlah lu. Lagi 2 km je pun. Awal lagi ni. Kau pun dah lama tak lari. Kau kenapa balik awal sangat tadi? Sebelum ni kau balik BKM, senang je. Sebelum ni? Sebelum apa? Biarlah kau lari berapa lama pun. Bukan hati aku lah. Bah, Abah dengan adik akan cuba dan berusaha bersungguh-sungguh untuk sambungkan legasi Abah. Mesti best kan jadi atlet negara macam Abah nanti. Tapi itulah, sejak Abah dah pergi, adik pun dah tak rasa macam dulu lagi. Amir Musyafa, ada coach. Akid Dawish, ada sir. Izan Nofal, Afan Nizami, Ada coach. Afan Aimin. Afan Aimin. Mana adik kau? Ya, dah rumah coach. Ni aku marah ni. Adik kau ada bakat tahu tak? Aku nak datang training besok. Kau tak kau kena. Faham coach? Kau kenapa ni? Aku tak kira. Aku nak kau turun training besok. Faham kau ni? Aku? Apa dengan aku? Kau tahu tak? Kau menyusahkan aku selama ni. Banyak sampah yang kau buat selama ni. Siapa yang tanggung? Aku yang tanggung. Siapa? Siapa yang suruh kau tanggung? Kau nak play victim pula. Kau dari dulu nak jadi macam Abah. Abah dari dulu sayang gila dekat kau. Kau ada bakat. Aku. Kau dapat training bagus. Aku aja. Abah aja. Aku jaga kau. Tolong mak. Lepas tu sekarang ni, kau nak sisirkan bakat kau dengan main game. Abah. Kau ada bakat orang tua tu. Kau jangan baca. Kau bukan abangku. Sila tunggu sebentar. Berhati-hati ketika melintas. Bahaya, kenderaan sedang laju. Beliau hanya 0.01 saat saja mengatasi Danish Iftikhar satu Kini kita berada di final Jaya 100 meter lelaki bawah 18 tahun Kejuaraan Malaysia Open. Hanya 4 pelari terbaik negara berjaya mara ke pentas akhir.
Tumpuan kini telah ke lorong keempat. Arfan Aimin, anak kepada Hakim, pemenang pingat emas Olimpik Atlanta 1946. Ke garisan. Meneruskan legasi bapanya. Saya. Pemain cukup baik daripada Arfan Aimin. Beliau terus meninggalkan 3 pencapaian lain. Dan kini mendahului sehingga 60 meter. Dan 20 meter terakhir, Arfan masih di hadapan. Dan itulah dia, Arfan Aimin prestasi dan seberlambat pingat emas menjadi miliknya. Satu pelarian yang membuktikan beliau benar-benar layak meneruskan legasi bapanya. Amin.